武士表演成为孔子纪元2577年春节庆祝活动的焦点。这次活动由居港开心学校在 BX 购物中心举办，充满活力的精彩演出吸引了数百名观众到场观看。活动现场人潮涌动，气氛热烈。鼓声与恼火声此起彼伏，伴随着灵动矫健的舞狮表演，为整场庆典掀起高潮。舞狮作为活动的核心象征，成为现场最受瞩目的焦点。活动执行主席Hadi Wijaya表示，这次春节联欢活动呈现了多项文艺表演与活动游戏，其中舞狮被列为重头戏，因为它在中华传统文化中具有重要象征意义。舞狮寓意勇气与力量，也被认为能够驱散负能量，带来吉祥。他期望孔子纪元2577年春节能够为大家带来健康、事业顺利、职业提升以及家庭和睦。此外，现场还呈现了武术表演与声乐演出，节目内容丰富多元。Itu sebenarnya salah satu tradisi ya, jadi ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yang pasti barongsai itu adalah simbol tradisi dari Tionghoa. Kemudian dia juga punya makna untuk membersihkan energi jahat. Kemudian dia juga merupakan simbol keberanian, kekuatan. Semuanya sehat walafiat, kemudian diberikan juga kelancaran bagi yang usaha bisnisnya lancar, bagi yang bekerja karirnya bagus。舞狮团队负责人 Stannis 介绍，舞狮传统源自年的传说，相传古时人们以舞狮驱赶怪兽年，祈求平安吉祥。时至今日，舞狮依然深受欢迎，并在印尼不断发展壮大，涌现出众多新团队，其中包括 Asoka Raja Lion Dance。Makna dari barongsai itu sebenarnya pas zaman dahulu itu ada yang namanya Monster Jin. Nah, Monster Jin itu sendiri sebenarnya dia takut sama barongsai gitu pada zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu mereka merancang barongsai untuk menampilkan barongsai Jin itu, untuk menampilkan Monster Jin itu. Jadi sampai sekarang tradisi barongsai itu masih sangat populer di Indonesia sebenarnya. 通过充满力量与哲理内涵的精彩演出，舞狮在居港开心学校的春节庆祝活动中，不仅展现了传统文化的传承，也象征着新一年昂扬向上的精神与美好期盼。Muhammad Aidil, PAL TV。